Geng, dengar ni geng. Market dah sebulan naik geng. Takkanlah tak jatuh. Alright. Dan sekarang ni pun semuanya tengah menunggu satu event yang penting. Alright. Macam bulan April, lepas selesai market panik dan dah kurang panik, market kripto naik. Dan sekarang ni hari Khamis waktu Malaysia 2 pagi, ingat 2 pagi Khamis waktu Malaysia. Kan dekat US hari Rabu lah. Alright, event yang sangat-sangat penting dalam dunia kripto iaitu interest rate. Inilah yang sering diperkatakan dalam dunia hari ini guys. Trump nak sangat interest rate ni turun. Dia pressure sangat Jerome Powell tu supaya turunkan interest rate. Jika interest rate turun, lagi banyak duit dalam market, lagi banyak money printing, lagi mudah orang nak buat debt, dan lagilah atraktif aset-aset yang seperti Bitcoin yang lebih risk ini. Alright. Dan anda kena fikirlah, alright, market dah sebulan naik dan event tu lagi beberapa hari saja lagi. Right? Takkanlah diorang tak nak take profit. Sebab macam ni kita tak tahu apa result dia, sama ada interest rate naik, interest rate maintain ataupun interest rate turun. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga kan, korang-korang yang dah buat profit bulan April, mestilah korang exit, take profit dulu. Sebab korang nak tunggu event tu macam mana, sama ada FOMC ni bullish, bearish ataupun neutral. Alright. Tapi setakat hari ini FOMC banyak yang predict maintain. Alright. Banyak predict maintain. Kalau maintain ni nak cakap tak print duit tu tak juga. Sebab last month Jerome Powell dah beritahu dah dia nak kurangkan lagi dia punya reserve dekat Fed tu. Artinya dia print lah duit tapi sikit lah. Taklah macam interest rate turun lah, tu lagi besar print duit dia. Alright. Tapi anda kena faham FOMC ni dia bukan sekadar FOMC, dia pun ada bagi ucapan lah apa kan. Alright. So kita tunggu. Kalau interest rate ni turun, memang ganas lah guys, memang terbang besar market kripto ni. Right. Tapi kalau interest rate maintain seperti apa yang ramai orang predict, nak cakap market kripto terbang pun boleh juga, dengan syarat apa yang diorang akan plan. Alright, contoh kalau dia kata okay, bulan Jun confirm dia akan teruskan interest rate, kan bullish gila, bullish gila market. Okay, tapi apa pun itu semua senario lah itu semua senario. Boleh jadi naik, boleh jadi neutral, boleh jadi, tapi bearish pun kita tak tahu situasi bearish dia nak naikkan interest rate ke apa. Alright, so apa pun tunggu hari Khamis ni guys. Tapi sebelum hari Khamis berlaku, macam biasa market akan take profit dulu, which is tengah berlaku sekarang. Dan take profit area ini adalah proses pullback dan kata apa, retest area guys, untuk naik lebih tinggi guys. Okay, cuma dekat price mana, asalkan atas $90,000 is a good price untuk market retest. Belajar satu katakan saya, jumpa lagi guys.